Innama dhalikumus syaitanu yukhawwifu. Setiap kali bila kita jumpa huruf al-musyaddadah, apa makna huruf al-musyaddadah? Istami'u jayidan, dengar betul-betul, listen. Huruf al-musyaddadah adalah huruf yang bertanda syaddah. Kita dulu panggil huruf sabdu. Sabdu tu bukan bahasa Arab. Kenapa penekanan kita lebih kepada bahasa Arab? Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Wajib ke atas kita mempelajari bahasa Arab kerana kita ini Muslim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penekanan tentang sebutan ataupun istilah dalam bahasa Arab supaya kita lebih mendapat ilmu pengetahuan yang lebih jelas dan kita sampaikan kepada orang lain yang original, bukan yang telah duplicate ataupun ditukarkan istilahnya. Tentang penekanan huruf-huruf yang berkaitan dengan syaddah, ya, contoh perkataan lafzul jalalah, contoh lafaz jalalah Allah, contoh ya. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Saya bagi contoh lam, ya, lam musyaddadah. Lepas kita jumpa ayat selepas dia pula, wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim. Kalau akad dalam konteks pendengar, akad dengar macam mana bunyi lam? Satu tekan, satu lafaz. Yang kedua, bila kita jumpa huruf yang satu tekan, satu lafaz, khususnya huruf-huruf yang berkaitan dengan huruf lam, huruf ra, ya, lam dengan ra lah khususnya. Banyak jugalah huruf-huruf yang lain. Dia akan nampak value ataupun nilai huruf tersebut. Jadi kalau kita baca fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Ini untuk huruf lam sebagai contoh, ya. Kita tak jumpa lam tu macam terlampau tekan. Sebab tu saya sebut, macam tadi Kak Zaitun baca pun sama. Saya terbuka rahang. Lam kena buka rahang. Jumpa saya seminggu ke, tak jumpa saya sebulan ke, yang tu kena ingat sampailah Allah ambil nafas kita. Lam kena buka rahang. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Baru nampak bunyi huruf lam. Minallah. Contoh. وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء. Sama juga dengan huruf ta. Kalau kita tutup mulut kan, وَاتَّبَعُوا, jangan وَاتَّا. Nampak? وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. Nampak? Nallah kan? Wallahu dhu, jangan wallah. Wallahu dhu fadlin azim. Itu contoh lam. Contoh huruf lain pula, saya bagi contoh yang kedua. Innama dhalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a. Kalimah syaitanu kan, kalau kita baca innama dhalikumus syaitanu yukhawwifu awliya, nampak satu lesiak iaitu longgak, dan kedua kita tak bagi hak dia. Bagi hak dia sebab shin bukan sekadar bertanda syaddah di sini, tapi shin juga bersifat tafasyi, iaitu berlaku semburan yang bertebaran di dalam mulut kita, bukan di luar mulut kita. Tamam? Jadi bila kita baca innama dhalikumus syaitanu yukhawwifu, bunyi yukhawwifu awliya. Contoh, fala takhafuhum wa khafun وخافون إن كنتم مؤمنين. تمام؟ وصل الله بارك الله فيك يا كا.